Baru hati ini terbuka untuk puji PMX sebab dia bersetuju dengan YB daripada pembangkang tentang arak ni. Sekali tak dan 24 jam dah U-turn balik. Ini bukan soal kerajaan hari ini berjaya selesaikan isu arak ni dengan DAP dalam erti kata semangat perpaduan kononnya atau dapat cari jalan titik tengah. Sebaliknya yang saya nampak adalah kemenangan nyata DAP dalam pertahankan isu arak ni. Ini adalah isu tentang kedaulatan negara. Seperti mana Presiden berjasa lihat isu ni dalam kacamata yang lebih meluas. Dengan lihat pada 5 teras rukun negara ni, daulat itu bukan hanya pada perbatasan negara yang merangkumi air, udara, namun yang mengangkat daulat itu adalah daulatnya Islam itu sendiri dan hukum yang berada dalam Islam itu sendiri. Apa yang kita lihat, DAP ni memang jelas tak ikut pun perlembagaan bahawa Islam sebagai agama rasmi persekutuan juga tak menghayati pun kesopanan dan kesusilaan itu. Apalagi untuk hormati Melayu Islam sebagai majoriti rakyat Malaysia ni. Rukun negara kita pun dia langgar macam tu je. Nampak tak? Itulah DAP kan? Tak nampak lagi ya? Dulu masa PAS dan DAP ni bersama dalam pembangkang pun dia berani masuk halal wal Islam yang dibawa oleh PAS itu, masa tu secara terang-terangan. Itu dalam masa belum ada kuasa. Ini kan pula setelah bertahta sebagai parti yang ada paling banyak kerusi dalam kerajaan. Sememangnya lebih-lebih lagi lah puak-puak ni besar kepala dan boleh ugut apa sahaja keputusan kerajaan yang tidak memihak pada mereka. Kita lihat saja dalam isu arak ni. Apa yang kita lihat, punyalah ramai MP-MP Melayu dalam tu, berapa keratnya yang bangkang. Seandainya MP-MP Melayu baik kerajaan maupun pembangkang, tapi pembangkang lah memanglah nampak paling ke depan untuk membantah isu arak ni. Kalaulah semua ahli-ahli dalam Dewan yang MP-MP Melayu ni, satu hati dan suara yang dapat kumpulkan jadi satu suara yang kuat, maka saya yakin DAP akan tak berani nak buat apa. Secara tak langsung lebih berhemah dan berhati-hati dalam tiap tindakan membabitkan nilai agama dan kesopanan dalam negara ni selepas ini, yang mana majoritinya orang Melayu Islam kita. Apa lagi nak pergi kata dua yang kurang hajarnya bagi seorang PM secara terang-terangan. Di situ kita dapat lihat sebenarnya yang mengepalai kerajaan yang ada pada hari ini. Kita tak pernah halang pun mereka nak tunggang terbalik ke minum arak selama mana pun dekat luar, namun kita kena jelas dalam hal arak dan judi ini. Ini adalah lambang negara kita. Bukti negara ni sebagai negara Islam contoh sebenar-benarnya sepatutnya tidak patut wujud hidangan arak dalam penerbangan sekaligus selari dengan tuntutan madani yang dibawa oleh PM itu sendiri. Memang dalam penerbangan syarikat-syarikat besar dunia Islam ada yang menghidang arak. Namun ada juga syarikat-syarikat besar dunia yang tidak menghidangnya, termasuk Brunei. Saya bagi contoh mudah. Jika kita ada dua contoh, A dan B. A selalunya dapat tempat pertama dalam kelas, manakala B pula selalu dapat corot dalam exam. Jadi sudah tentulah A jadi panduan kita untuk jadi berjaya seperti dia. Begitulah dalam hal arak dan penerbangan ini. Tidak ada satu agama pun menggariskan kebaikan arak, melainkan punca segala masalah moral dan etika. Lalu jika ada negara Islam yang hidangkan dan ramai juga yang tidak hidangkan, apakah kita akan ambil role model yang menghidangkan itu? Sedangkan yang tidak hidangkan itu juga berjaya dan antara kuasa penerbangan dunia juga. Malah yang tidak menghidangkan itu jauh lebih maju dari negara kita ni. Jika nak bandingkan, bandingkanlah atas iman dan takwa pada Allah, atas perintah Allah. Ada benda yang boleh kita berlembut, ada juga yang Nabi sendiri ajar kita perlu bertegas tanpa kompromi. Jika kita lihat Qatar selaku hos Piala Dunia tanpa arak, itulah antara pesta bola terbesar dalam dunia yang paling berjaya sepanjang zaman, di mana ianya diakui oleh pemerhati sukan besar di seluruh belahan dunia ni. Maknanya, insya-Allah, yakinlah dengan hukum Allah. Pasti Allah bantu. Kita perlu straightforward dalam menyampaikan hukum. Jangan berlembut buat hukum. Sebab Allah melalui Nabi dan Al-Quran jika meletakkan hukum secara jelas, on point. Ini bukan konteks isu-isu lain, hukum-hukum takzir yang boleh berubah atau di bawah kekuasaan hakim dalam menilai. Nampak apa kurang hajarnya DAP? Boleh mengugut ayat jangan jolok sarang tebuan pada seorang Perdana Menteri dalam keadaan mereka bersama-sama lagi pula tu dalam sebuah kerajaan. Saya ulang sekali lagi, jika dalam masa Pakatan Rakyat atau barisan alternatif pun mereka berani, ini kan pula waktu mereka tengah kuat sekarang ni, maka lebih-lebih lagi lah besar kepalanya. Walaupun korang kata aku ni sebenarnya tak bersetuju pun dengan arak, aku tak sokong DAP, aku tak bersetuju pun dengan bab arak tu, aku sokong PMX, aku sokong UMNO Zahid, aku sokong Tok Mat, Ahmad Sabu dalam amanah. Tapi kau kena ingat pemimpin dan parti kau sekarang ni bersekongkol dengan mereka dalam bentuk sebuah kerajaan. Selagi mana mereka bersama, selagi itulah dikira bekerjasama dengan arak dan judi dan sebagainya tu. Seandainya itulah yang diangkat oleh DAP. Jangan ambil hal ni jadi macam hal mudah, geng. Allah laknat semua golongan yang terbabit dengan arak judi ni. Dalam konteks sekolah, baik luar waktu sekolah ataupun tidak,
Itu adalah kawasan larangan yang sepatutnya DAP menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan itu, yang mana jadi teras rukun negara kita ni. Ini bukan soal arak tu hanya boleh masuk ke sekolah Cina ke, sekolah agama tak masuk ke, sekolah kebangsaan, sekolah menengah tak masuk ke, bukan. Tapi ini adalah nilai dan akhlak yang baik dalam konteks keseluruhan anak bangsa Malaysia ni, yang ada, yang merentasi agama dan kaum, supaya lebih mengangkat nilai-nilai baik sejak kecil hingga dewasa, selagi mana di bawah kendalian sekolah ataupun kerajaan. Untuk menjadikan Malaysia ni satu hari nanti tidaklah dipimpin, dibarisi oleh pemimpin yang pemabuk tegar seperti mana Menteri Pelancongan baru-baru ni contohnya. Saya yakin jika ditanya ibu bapa masyarakat bukan Melayu sekalipun, saya yakin mereka juga tidak bersetuju dengan nilai-nilai mabuk arak ni, nilai arak yang dibuat dekat sekolah ni, dan didedahkan sejak daripada alam persekolahan anak-anak kecil mereka lagi. Walaupun anak-anak pelajar tu tak bersama dalam event tu, namun ianya seperti menggalakkan nilai negatif itu diperkenalkan sejak sekolah lagi. Jadi apakah makna pelajaran moral dan sebagainya yang diajar di sekolah dalam masa yang sama, di sekolah yang sama, jugalah mengangkat nilai negatif itu di luar waktu bersekolahan. Jadi nampak tak? Apakah faedah yang kita dapat? Apakah faedah anak-anak pelajar tu belajar moral dan sebagainya? Macam sia-sia je lah. Macam-macam benda buruk selama ni ditunjangi oleh DAP. Dan dengan yang terbaru berani masuk unsur-unsur politik, mempromosikan perjuangan mereka, sebar pendekatan, pemahaman mengenai politik mereka di sekolah, berselindung atas namanya pemberian peruntukan. Siapa yang ambil tindakan? Kenapa semua membisu? Apa jadi dengan isu tu? Mungkinlah ada. Jika sekalipun ada, hanyalah wayang semata-mata. Tapi inilah punca ketidakharmonian kaum dalam Malaysia selama ini. Sedarlah wahai Melayu-Melayu sekalian. Sedarlah wahai bukan Melayu yang masih menjunjung tinggi budaya timur kita ni. Fikirlah elok-elok. Sebab apa? Sebab tu bahayanya liberal ni. Sebab dia meresap dalam apa agama sekalipun. Lebih-lebih lagi Islam yang terutama ni lah. Nampak macam hebat berkata-kata. Nampak macam hebat berilmu. Tapi sebenar-benarnya, puak-puak ni sedang sakit. Macam barah yang tak nampak. Yang mana pegangan mereka ni sepang dari ajaran Islam itu sendiri. Langsung merosakkan pegangan dan hingga boleh cacatkan akidah sekalipun. Na'udzubillah. Akhir kata, berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah. Ketat-ketatnya. Hanya itu yang buat kita selamat dunia akhirat. Bersatulah kerana agama ni. Tinggalkanlah musuh-musuh Allah tu. DAP tu, kafir tu. Ingatlah satu perkara. Islam tu berpecah pada 73 golongan. 72 tu bukan kafir, tapi Islam. Juga duk tunggang terbalik semayang, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Namun hanya satu yang masuk syurga. Semoga kita sama-sama berada pada jalan yang satu itu. Yakni jalan yang sebenar-benarnya diredai Allah. Untuk mencapainya tiada lain, hanya satu. Ingat, tiada yang tertinggi melainkan Islam. Islam itulah tertinggi. Wajib kita dahulukan apa yang Islam nak. Bukan belakangkan Islam demi namanya perpaduan atau meringan-ringankan hukum Islam demi nak jaga hati kaum dan sebagainya. Ada benda yang kita boleh ikut, boleh bertoleransi. Ada benda yang kita kena tegas, straightforward. Nabi diutus untuk sebagai contoh, pembuka, bukan diutus untuk jadi barua kepada Quraisy jahiliah. Juga masuk dalam benak kepala anda semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.